Program pemakaian pangkat bersekutu bagi ketua-ketua kampung dan ketua kaum untuk Parlimen Lumut diadakan hari ini, dan kita telah pun menyempurnakan upacara penganugerahan ini kepada 32 orang ketua-ketua kampung dengan pangkat Lieutenant, ya. Dan kita mengharapkan dengan pemakaian pangkat kepada mereka akan memberikan lagi rangsangan untuk terus memberi khidmat bakti dan juga dapat menjaga keamanan di kawasan masing-masing, khususnya di kampung-kampung. Kerana peranan ketua kampung hari ini semakin penting, dan khususnya dalam kita memastikan supaya koordinasi tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan hari ini, dengan adanya ketua kampung yang menjadi anggota rela, dengan sendirinya tidak timbul lagi dari segi konflik tugas ataupun arahan yang wujud di kawasan-kawasan kampung ataupun di mukim tertentu. Kalau sebelum ini mungkin ada kedengaran sedikit sebanyak perkara yang berkaitan tentang arahan tugas siapa sebenarnya untuk menjaga kampung, kerana ada rela di kawasan kampung, ada ketua kampung pula kata tugas itu tugas dia, manakala rela pula mengatakan itu ada tanggungjawab mereka sebagai anggota beruniform yang diberi tanggungjawab itu. Mereka ada pelatun mereka. Tetapi dengan adanya pemakaian terhadap ketua-ketua kampung, dengan sendirinya masalah-masalah mungkin perkara kecil yang timbul sebelum ini dapat diselesaikan. Dan saya harap kepada mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya dan memastikan supaya keadaan keamanan di kawasan kita dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Seterusnya dipersilakan Encik Pung Mang Siang